Kebakaran adalah kerosakan tisu yang disebabkan oleh haba, bahan kimia, elektrik, radiasi atau matahari. Kebakaran tahap pertama, dan kebanyakan kebakaran tahap kedua, sembuh dengan rawatan di rumah. Kecederaan tahap ketiga boleh mengancam nyawa dan memerlukan rawatan perubatan khusus. Kebakaran berlaku apabila haba, bahan kimia, cahaya matahari, elektrik atau radiasi merosakkan tisu kulit. Kebanyakan luka bakar berlaku secara tidak sengaja. Terdapat pelbagai tahap kebakaran. Penyedia penjagaan kesihatan anda menentukan tahap keseriusan, grade, terbakar berdasarkan kedalaman terbakar dan jumlah kulit yang terjejas. Kecederaan terbakar boleh menyakitkan. Jika tidak dirawat, luka bakar boleh menyebabkan jangkitan. Kebakaran tidak sengaja boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, walaupun kanak-kanak, remaja dan orang tua adalah yang paling berisiko. Kumpulan umur ini lebih cenderung mengalami kecederaan terbakar semasa memasak, seperti tumpahan periuk air mendidih ke atas kulit. Kanak-kanak dan remaja juga lebih cenderung untuk bermain-main dengan pemetik api, mancis dan bunga api atau mengalami terbakar matahari. Terdapat 3 tahap kebakaran iaitu tahap 1, 2 dan 3. Tahap 1 adalah paling ringan dan tahap 3 adalah yang paling teruk. Setiap tahap menunjukkan tanda-tanda dan kerosakan yang berbeza. Terbakar tahap 1, kulit merah tanpa sebarang lepuh, sakit minor, radang ringan. Terbakar tahap 2, lepur dan penebalan berlaku di kawasan yang terbabit. Terbakar tahap 3, ketebalan melibatkan yang luas. Kulit mungkin terkupas dan menampakkan rupa putih dan keras. Proses ini melibatkan anggaran peratusan badan yang terjejas oleh luka bakar dan kedalamannya. Penyedia anda mungkin mengklasifikasikan luka bakar sebagai kecil, kecederaan tahap pertama dan kedua yang meliputi kurang daripada 10 dan dianggap kecil dan jarang memerlukan kemasukan ke hospital. Sederhana, kecederaan tahap kedua yang meliputi kira-kira 10 dan diklasifikasikan sebagai sederhana. Kecederaan pada tangan, kaki, muka atau alat kelamin boleh berkisar dari sederhana hingga teruk. Teruk, kecederaan tahap ketiga yang meliputi lebih daripada 10 dan dianggap teruk. Rawatan luka bakar berbeza bergantung kepada punca dan tahap keparahan. Anda perlu memastikan semua luka terbakar bersih dan menggunakan pembarut garis miring jerapan yang sesuai bergantung kepada tahap keparahan luka. Merawat kesakitan orang tersebut adalah kunci. Kawalan yang tidak mencukupi boleh mengganggu penjagaan luka. Teruskan memeriksa luka untuk tanda-tanda jangkitan dan masalah jangka panjang lain, seperti parut dan ketegangan kulit di atas sendi dan otot, yang menyukarkan pergerakan. Hentikan kebakaran tersebut dan elakkan kerosakan lanjut. Kebakaran haba, gunakan kaedah hentikan, buang dan balut. Hentikan api tersebut dengan menutupnya menggunakan selimut atau air. Kebakaran suhu sejuk, panaskan kawasan terbabit serta-merta dengan rendam ke dalam air panas atau balut dengan kain lembut dan hangat. Kebakaran cecair panas, letakkan kawasan terbabit di bawah aliran air pipe selama 10 hingga 20 minit. Jangan gunakan ais kerana ia boleh membuatkan luka lebih teruk. Kebakaran elektrik, jauhkan mangsa dari sumber elektrik. Periksa tanda-tanda vital, Vital SIG-NS. Gunakan teknik pertolongan kecemasan untuk mangsa kejutan elektrik. Dapatkan bantuan perubatan secepat mungkin. Kebakaran kimia, kenal pasti bahan kimia yang tepat yang menyebabkan kebakaran tersebut. Dapatkan bantuan perubatan dan profesional dengan segera. Selaran matahari, gunakan teknik pertolongan kecemasan untuk selaran matahari termasuk menyejukkan kawasan terbabit, membersihkan luka, meletakkan pelembap dan mengambil ubat tahan sakit. Memeriksa jika ada kecederaan lain. Memandangkan luka terbakar mungkin bukan satu-satunya kecederaan dialami oleh mangsa, pemeriksaan lanjut adalah disyorkan. Bersedia untuk pemeriksaan oleh doktor. Balut luka tersebut dengan kain kering dan steril untuk mengelakkan keringsaan atau risiko jangkitan. Jangan letakkan sebarang ubat pada luka tersebut. Ini akan lebih memudahkan doktor untuk menguruskan keadaan tersebut.
Jangan gunakan ais atau mentega pada kawasan terbakar tersebut untuk mengelakkan kerosakan kulit. Rawatan di rumah untuk luka terbakar ringan. Sejukkan kawasan yang terbakar. Gunakan lotion yang menenangkan atau pelembap untuk mengelakkan kekeringan. Pastikan dalam keadaan terhidrat. Jangan cuba menghalang kulit yang menggelupas. Gunakan lotion untuk mengurangkan kegatalan. Sila berjumpa doktor jika luka tersebut menjadi lebih teruk atau tidak menjadi lebih baik selepas beberapa hari. Rawatan kebakaran darjah pertama. Jalankan air sejuk ke atas kebakaran. Jangan sapu ais. Untuk terbakar matahari, sapukan gel lidah buaya. Untuk luka bakar haba, sapukan krem antibiotik dan tutup dengan ringan menggunakan pembalut. Anda juga boleh mengambil ubat tahan sakit yang boleh didapati tanpa preskripsi. Rawatan kebakaran tahap kedua. Rawatan untuk kebakaran tahap kedua dan pertama adalah serupa. Penyedia penjagaan kesihatan anda mungkin akan menetapkan krem antibiotik yang lebih kuat yang mengandungi perak, seperti silver sulfadiazine, untuk membunuh bakteria. Mengangkat kawasan yang terbakar boleh mengurangkan kesakitan dan bengkak. Rawatan kebakaran tahap ketiga. Kebakaran tahap ketiga boleh mengancam nyawa dan sering memerlukan pemindahan kulit. Pembedahan kulit menggantikan tisu yang rosak dengan kulit yang sihat dari bahagian tubuh yang tidak cedera. Jika seseorang tidak mempunyai cukup kulit yang tersedia untuk cantuman pada masa kecederaan, sumber cantuman sementara boleh datang dari penderma yang telah meninggal dunia atau sumber buatan manusia, artificial, tetapi ini akhirnya perlu digantikan dengan kulit asal orang tersebut. Rawatan juga termasuk cecair tambahan, biasanya diberikan secara intravena, dengan empat, untuk mengekalkan tekanan darah yang stabil dan mencegah kejutan serta dehidrasi. In the case of a burn, cool the affected area with cool running water as soon as possible for a minimum of 10 minutes. This will reduce the pain, swelling, and risk of scarring. Do not use ice or ice water. Next, cover the wound in cling film or a plastic bag to reduce pain. Do not burst any blisters. If the burn is severe, immediately call the emergency services. If you find yourself in the right place at the right time, be prepared to save a life and follow these safe steps. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.